Oh, urut ni power, member dah bagi tahu dah, kau urut jadi apa semua. Dia dah masuk dalam otak dia. Bila dia urut tu, selepas urut, oh, dia dapat balik keyakinan dia. Okay. So, jadi bila kolesterol tinggi, bermaksud saudara sempit, betul? Kalau hormon testosteron rendah disebabkan oleh sebab lelaki ni, kalau perempuan dipanggil menopause, lelaki dipanggil andropause. Andropause lelaki ni bukanlah dia tak datang period. Kalau perempuan ni tak datang period, lelaki ni dia akan menyebabkan testosteron dia rendah. Pun boleh menyebabkan masalah tak keras dan juga stres, anxiety, depression, trauma. Itu adalah punca-punca. Kemungkinan orang kata, oh aku urut sini jadi boleh. Kebanyakan mereka 90% adalah puncanya disebabkan oleh psikologi. Mereka tidak ada masalah kolesterol tinggi, mereka tidak ada masalah testosteron rendah, mereka tidak ada masalah sleep disk ataupun masalah saraf. Kebanyakan mereka adalah mungkin secara psikologinya, bila kata, oh aku tak perform tiba-tiba pergi dekat tukang urut, oh dia dah tukar mindset dia. Urut ni power, member dah bagi tahu dah, kau urut jadi apa semua. Dia dah masuk dalam otak dia. Bila dia urut tu, selepas urut, oh, dia dapat balik keyakinan dia. Dia dapat balik keyakinan dia dan kemudian dia dapat perform balik. Itu adalah yang dimaksudkan secara psikologi. Oh, dia pun bagi tahu member dia, kau pergi urut dekat pakcik tu, memang jadi. Nice. Sebab aku urut jadi. Alhamdulillah, sekarang dah makin okey. Sebab punca yang lelaki yang si A tadi ni, masalah dia adalah secara psikologi. Mungkin pada waktu itu dia terlalu letih ataupun stres ataupun tak cukup tidur. Bila dia urut jadi. Tetapi yang member si B yang dicerita tu, member ni adalah masalah dengan kencing manis ataupun kolesterol tinggi. Dia pun pergi dekat tukang urut tadi. Dia urut-urut tak jadi. Kenapa tak jadi? Kenapa member aku jadi? Itu saya maksudkan punca. Setiap orang punca berbeza. Kena tahu punca dahulu, baru boleh selesaikan masalah. Alright.